Kedutaan Malaysia di Thailand, digeruduk warga Thailand, protes supaya Malaysia jangan ikut campur urusan internal Thailand dan Kamboja. Demonstran Thailand menganggap, perjanjian yang melibatkan paman gober Presiden Amerika, adalah suatu kejahatan dan pengkhianatan. Ini menandakan Malaysia sudah gagal jadi ketua ASEAN. Namun Anwar sang penguasa bumi, selalu pintar dan ada saja jawabannya. Jika orang luar negara mengkritik Malaysia, itu tandanya Malaysia berhasil dan dicemburui. Anwar Ibrahim selalu konsisten, bahwa Malaysia adalah negara adik kuasa yang menjadi tumpuan dunia. Walaupun tetangga-tetangga ASEAN mengkritik, termasuk mantan presiden kita Pak SBY, Anwar tetap percaya diri. Dan sekarang yang terbaru, rakyat Thailand turun ke jalan, protes di kedutaan Malaysia atas ketidakpuasan perjanjian damai, yang dipelopori oleh Anwar Ibrahim. Mari kita simak video lengkapnya. แถลงการณ์รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนับตั้งแต่มาเลเซียเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 นายอันวาอิบราฮิมในฐานะผู้นำอาเซียนได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยแก่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกด้วยการแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรและนายฮุนเซนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนี่เป็นการรวมกันของ3 คนผู้มีพฤติกรรมในรูปแบบของอาชญากรรมไม่มีผู้ใดเข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้ไม่มีใครทราบบทบาทที่แท้จริงของบุคคลทั้ง2ในตำแหน่งนี้ต่อผลประโยชน์ของอาเซียนต่อมาเมื่อเกิดการประทะโดยการเริ่มต้นของกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 นายอันวาอิบราฮิมได้เรียกประชุมเจรจายุติการหยุดยิงอย่างเร่งด่วนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang semalam, sebilangan rakyat Thailand yang telah dikepalai oleh beberapa NGO telah membuat satu himpunan membantah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada mereka telah masuk campur urusan kedaulatan Thailand, telah masuk campur urusan antara Thailand dan Kamboja, dan juga kata mereka, Anwar telah overstep peranan beliau selaku pengerusi ASEAN dengan memaksa Thailand atau mengarahkan Thailand untuk menghentikan operasi-operasi dekat sempadan yang tengah dipertikaikan pada ketika ini. Di mana himpunan itu, tuan-tuan dan sekalian, memang merupakan satu tamparan jugalah terhadap usaha damai yang dipelopori oleh Anwar untuk mendamaikan Thailand dan juga Kamboja. Sekadar untuk rekod, tuan-tuan dan puan-puan, Thailand dan Kamboja ini memang dah berbalah sekian lama, bukan sekarang je pun. Dulu dah berapa lama dah beramai dah pengurusi ASEAN cuba untuk mendamaikan di kawasan yang bertentangan itu. Tetapi sekejap okey, sekejap tak okey dan sebagainya. Bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah cuba untuk mendamaikan antara Thailand dan Kamboja. Damailah kejap dalam beberapa lama kan, tapi lepas tu jadi balik dan benda itu memang makin lama makin sukar untuk diselesaikan. Apatah lagi ada beberapa isu yang tergantung seperti isu periuk api dan pelbagai perkara lagi. Tetapi itulah, kita semua tahu yang Anwar memang cuba untuk menjadi hero dalam hal ini, cuba untuk mempelopori usaha damai antara Thailand dan Kamboja sampai in a way telah membuat satu hubungan ataupun buat satu komunikasi dengan Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Ingat tak? Datuk Seri Anwar, Prime Minister, fantastic job. Ingat tak benda itu kan? Tapi itulah, sebilangan rakyat Thailand memandang perkara itu sebagai satu campur tangan terhadap kedaulatan Thailand. Dan kata orang seperti Pichi, seperti Jetepon dan sebagainya yang hadir ke himpunan semalam, memang tindakan Anwar itu sebenarnya tidak selayaknya sebagai pengurusi ASEAN untuk masuk campur urusan antara Thailand dan juga Kamboja. Dan sampai satu tahap mereka kata, nyahkan Anwar ini dari ASEAN. Kita dah tak nak Anwar ada dalam ASEAN ini lagi dah.
Sampai macam tu sekali tuan-tuan dan sekalian apa yang mereka katakan ketika himpunan semalam. Tetapi pada pagi tadi, dalam satu sidang media, Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia tidak pernah campur tangan isu Thailand dan Kemboja. Sebaliknya, hanya bertindak sebagai pemudah cara sahaja. Di mana ketika menjawab soalan wartawan, antara lain, Perdana Menteri mengatakan bahawa Malaysia hanya bertindak sebagai pemudah cara untuk menuju ke arah dialog penyelesaian yang lebih baik. Di mana Anwar seperti mana dipetik oleh media berkata seperti ini. Biar saya jelaskan. Pertama, sebagai jiran, kita sememangnya prihatin. Tetapi kita tidak terlibat dan juga tidak memberikan sebarang preskripsi tertentu tentang kaedah yang perlu untuk mencapai penyelesaian. Saya hanya bercakap dengan kedua-dua Perdana Menteri untuk bertanya sama ada mereka boleh berbincang. Mereka menetapkan parameter sendiri dan menentukan isu-isunya. Itu antara apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar dalam sidang media pada pagi tadi. Saya cuba untuk cari video dia tapi mungkin belum dipostkan oleh mana-mana pihak kot. Jadi saya bergantung harap kepada artikel dekat media bertulis sajalah. So, saya rasa mungkin anda pun seronok juga. Sebab saya tahu anda memang tak suka dengan bercakap. Tapi itulah. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, Anwar kata Malaysia bertindak sebagai pemudah cara saja. Mungkin telah bertindak sedikit tersasar dan juga terbabas daripada hanya sebagai pemudah cara. Sebab kalau kita lihat perkataan-perkataan yang digunakan oleh mereka yang menentang campur tangan Anwar ini kan. Mereka kata Anwar campur tangan. Keduanya, Anwar telah memaksakan. Ketiganya, Anwar telah mengarahkan. So, itu semua bukannya satu perbuatan yang memudah cara. Sebaliknya, mereka beranggapan yang Anwar cuba untuk assert authority, mengarahkan Thailand dan juga Kemboja untuk buat itu, ini dan sebagainya, untuk memastikan perjanjian damai itu dapat dimeterai. Dan ialah pada pandangan saya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Anwar merasakan yang ini adalah satu cara untuk beliau menanamkan satu legasi. Konon-kononnya, inilah Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi pengurusi ASEAN, beliau telah berjaya mendamaikan Thailand dan Kemboja. So mungkin kerana itulah Anwar bersungguh-sungguh nak pastikan Thailand dan Kemboja untuk duduk semeja bagi menandatangani perjanjian damai. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi isu yang masih lagi belum diselesaikan antara kedua negara. Tetapi tindakan Anwar menjemput Donald Trump untuk sama-sama hadir ke persidangan ASEAN seterusnya menyaksikan perjanjian damai itu ditandatangani merupakan satu tekanan yang tidak sepatutnya kepada kedua negara Thailand dan juga Kemboja. Of course lah, bila Thailand tengok, alamak, Anwar jemput Trump ke? Sudah, apa cerita kau masalah ni kan? So, nak tak nak, mereka pun terpaksa sign lah. Sebab depan Trump kot masalahnya. Mereka pun tak nak lah macam nampak, you know how Trump can be so persuasive kan. Kita tahu macam mana Trump ini boleh jadi seorang yang sangat menghasut ataupun mendorong lah sedang cerita. Jadi mereka pun terpaksa lah sign perjanjian damai itu walaupun kadang mereka belum benar-benar bersedia. Sebenarnya itu masih cakap kan, ada banyak lagi isu yang masih lagi belum diselesaikan oleh kedua negara. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.